Pertama sekali saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Ilahi Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah membenarkan, mengizinkan IIUM Talented Kids ni dilangsungkan dengan jayanya pada 28 September hinggalah 1 Oktober selama 4 hari. Jadi program ni sebenarnya adalah program yang tidak disangka-sangka oleh Akhi Kelab, Kelab Anak-anak Berakhlak Islam, yang mana sebelum ni kami sebenarnya tak jangkakan dan tak harap pun program ni kami dapat. Tapi Alhamdulillah, kata orang rezeki tu kalau dah nak dapat tak ke mana. Alhamdulillah, projek yang support oleh 1MDB Berhad dan dianjurkan dan diorganisasi oleh Akhi Kelab IIUM di bawah perhatian Senserv telah berjaya dilaksanakan dengan jaya. Jadi untuk kronologi sepanjang program ni sebenarnya berlangsung selama 4 hari. Sehari setengah di UIA sendiri dan 2 hari setengah lagi di Lembah Azwin Ulangan. Jadi sebenarnya program ni terbahagi kepada 2. Yang pertama kita sediakan slot untuk tutorial dan yang kedua slot untuk praktikal kepada adik-adik menti Akhi ni. Jadi slot tutorial ni kita jalankan pada hari pertama dan hari yang kedua. Okay, pada hari pertama kita buat di UIA, mostly dekat masjid UIA. Okay, dan hari yang kedua kita terus bergerak ke Shah Alam untuk lawatan ke Yayasan Restu. Yayasan Restu berhadapan di Masjid Shah Alam. Yang mana Yayasan Restu ni tempat untuk adik-adik ni melihat, kita nak tarik minat adik-adik ni untuk minat kepada kesenian Islam, minat kepada khat, dan sedar bahawa bagaimana Allah memelihara Quran daripada zaman Nabi sampai sekarang. Kemudian petang tu kita terus bergerak ke Lembah Azwin. Kat sana kita boleh nampak hari pertama adik-adik ni keadaannya agak sederhana. Kemudian bila sampai sahaja dekat Lembah Azwin, kita dah nampak diorang punya seronok, mereka punya keseronokan, dan mentor-mentor Akhi pun semakin bersemangat. Yang mana sebelum ni untuk mengatakan orang semua, Akhi Kelab sebenarnya risau kalau kita dapat program 1MDB ni, kita kekurangan dari segi tenaga mentor, kekurangan dari segi komitmen mereka, dan kita sendiri ada program yang kita dah susun. Okay? Tapi akhirnya Alhamdulillah berkat kesungguhan, komitmen dan pertolongan daripada rakan-rakan dari kelab-kelab yang lain, program ini dapat dilaksanakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Jamil Sundri. Okey, di sini kita akan buat kelas melukis komik. Okey, di sini kita akan belajar cara nak buat mula kita akan belajar cara membuat watak untuk komik tersebut, buat jalan cerita, dan juga macam mana nak melukis perkara asas untuk komik. Okey, kat sini akan diajar oleh Abang Yasir, dan dia akan menunjukkan apa yang adik-adik perlu buat jika dia ingin melukis komik. Banyak dekat Lembah Azwin ni kenangan yang paling manis lah buat saya.
okey, buat kami semua, di mana adik-adik ni telah memberikan satu kesungguhan ataupun impak itu sangat luar biasa yang kita tak jangkakan. Kita tak boleh nak bayangkan bagaimana adik-adik yang berumur 10 tahun boleh menyulam dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat sini adik-adik akan belajar cara jahitan, di mana diorang akan belajar macam mana nak buat pin ataupun bergantung dekat handphone tu kecil, ataupun macam-macam bantal kecil, bantal besar pun boleh. Macam contohnya macam ni kan, diorang akan potong satu-satu. Lepas tu yang ni, hiasan ni kita akan bagi lagi. Lepas tu untuk brush kita akan bagi jelas kot setakat yang dekat sini. Di masa tu mengajar mereka menyulam, mengajar mereka menyulam, dan saya terkejut sebab mereka boleh buat lebih baik daripada abang-abang ni buat, dan jangan terkejut, mereka juga boleh bertukang. Yang mana kita dulu belajar, dan kita tingkatan 4-5 kita belajar bertukang, adik-adik ni dah boleh buat seawal umur 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ismail Rosli. Saya akan handle tentang untuk bertukang. Okey, di sini adik-adik akan diajar untuk cara membuat kotak. Kotak yang berkunci, dan apabila siap kotak itu mereka akan jual kepada sekolah-sekolah. Dan itu saja. Dan yang terbaik buat menukang tu adalah perempuan, manakala yang menyulam lah yang terbaiknya adalah pada lelaki. Satu impact yang kita tak jangkakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid bin Sabiah, dan hari ini saya bertanggungjawab untuk mendedahkan kepada adik-adik ini tentang seni tulisan kaligrafi Islam, khat atau kita panggil khat. Kali ini saya akan mendedahkan mereka kepada khat kufi murabbah, salah satu jenis khat daripada khat-khat yang sekarang ini terkenal. Supaya adik-adik ini dengan mengetahui khat kufi ini dapat memberi satu sesuatu yang baru pada mereka. Di mana khat kufi ini sangat menarik dan boleh mereka aplikasikan dalam minat mereka, dalam bidang seharian mereka. Boleh juga dijadikan sebagai sumber pendapatan bila teknik itu dah ada, kemahiran itu dah ada, insya-Allah. Assalamualaikum, saya Fahmi. So saya akan in-charge untuk adik-adik ni semua. Dia akan hias cupcake, sebab semalam diorang dah belajar, dah dapat tengok demonstrasi kakak-kakak tu buat demo macam ni semua, cupcake yang cantik-cantik ni. So hari ni diorang akan buat praktikal. Kita akan bagi setiap seorang dalam 2 cupcake. So diorang akan berpeluang untuk hias ikut kreativiti masing-masing. Assalamualaikum, nama saya Fazli, dan sekarang kita berada di slot praktikal untuk buat kad. Senior Associate Corporate Social Responsibility Wan Malaysia Development Berhad, yang berusaha Puan Marteli binti Hashim, Ketua Pusat Tanggungjawab Sosial Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Pak Menko buat semua itu adik-adik? Tahu tak kenapa? Tahu. Ibu nak bagi tahu. Yang pertama, kita adalah orang yang sangat diharapkan satu hari nanti adik-adik dan anak-anak yang kecil kat sini satu hari inilah orang yang akan menjadi pemimpin. Kita tak nak menjadi pemimpin negara kita, masyarakat kita, orang yang tak tentu arah hidupnya. Kita nak orang yang bakal memimpin negara kita ada jiwa yang dipanggil jiwa bertuhan. Kepada saudara-saudara Nisa yang sampai tadi betapa menangis, menitiskan air mata untuk menjadikan projek ini betapa besarnya pengorbanan hidup. Okey, semua itu adalah untuk adik-adik. Okey, kepada Presiden Club yang saya tak ingat nama dia sendiri, Muhammad Fadli, saya tak ingat nama. Okey, kepada para mentor dan mentee, okey, kepada mentor ekspresi saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Anda adalah tangga pada kejayaan projek ini. Okay. Kepada wakil-wakil cikgu, terima kasih atas kerjasama anda. Tanpa kerjasama antara wakil cikgu dengan pihak universiti, benda ini tak akan berjaya. Ingat tu adik-adik ya. Adik-adik tolong ke sampai dalam balik ni? Dalam balik? Tak nak. Kalau boleh tak sajakan lagi? Boleh ke? Kenapakah senyap saja ia? Mari bersama kita teruskan makna hidup penuh ceria. Janganlah menepi dan berlari atau harapan saya untuk program ini dan mewakili kelab kami adalah saya menyeru kepada semua warga UIA, pelajar-pelajar, Saint Xavier dan semua warga komuniti yang berada di sekeliling UIA ini untuk kita bersama-sama membangunkan kecemerlangan generasi Islam dengan hati akhi. Kita percaya apa-apa yang keluar yang datang daripada permukaan hati akan jatuh jauh dalam lubuk hati.